Alhamdulillah kami sedang mengedarkan Al-Quran, wakaf Al-Quran yang dibuat oleh rakyat Malaysia. Kami berada di markas Ummul Quran di Balbalah. Sini ada hampir 350 student atau pelajar-pelajar. Jadi alhamdulillah kami edarkan wakaf Al-Quran yang kita war-warkan sebelum ni, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada semua dan insya-Allah dia akan menjadi pahala pada kita dan insya-Allah berkekalan mengalir sehingga hari kiamat, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang berwakaf Al-Quran dengan kami, dan insya-Allah lepas ni kita akan cuba edarkan lagi di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan pahalanya bertebaran di seluruh dunia, insya-Allah. Dan alhamdulillah ni masyarakat di sini di Djibouti ni, di Balbalah ni, mereka memerlukan Quran untuk melahirkan generasi Al-Quran. Insya-Allah apa yang kita mampu buat kita buat, dan insya-Allah kita akan bantu selebihnya untuk melahirkan generasi Al-Quran, insya-Allah. Membantulah kau akan dibantu, bersatulah Tuhan kan menolongmu, berkorbanlah itu matlamatmu. Ayuh teman kita jadilah pembela, agar kasih sayang dirasai. Yang ini surau, masjid dan juga persatuan yang banyak menyumbang untuk wakaf Al-Quran. Dan alhamdulillah kita raikan mereka dengan kami naikkan pelekat-pelekat wakaf Al-Quran ni. Jadi ucap terima kasih kepada mereka yang banyak menyumbang menjayakan program kami ini. Dan alhamdulillah ini projek ni insya-Allah akan berterusan, dan kita akan pastikan setiap ringgit yang diwakafkan kepada kita, kepada kami ini, kami akan laksanakan amanah insya-Allah. Syukran Malaysia. Simbolik penyerahan beras sebanyak 50 kilo sebenarnya kita belikan kepada markas Ummul Quran ni. Jadi ini adalah duit fidyah daripada rakyat Malaysia. Terutamanya kita ucap terima kasih kepada Ehsan Madani. Sebahagian kita dah bagi di Ethiopia, di Radawa hari itu. Kita habiskan fidyah yang kita bagi makan kepada anak-anak markas Ummul Quran di Balbalah di Djibouti. Terima kasih ucapkan kepada rakyat Malaysia yang menaruh kepercayaan kepada kami, dan kami dah jalankan amanah fidyah yang sudah diamanahkan.